Apa cerita korang semua? Senyap, sunyi, sejuk semua, kenapa? Aduh, itu pasal orang cakap emosi jangan melepasi akal. Kan? Hidup berakal, mati jangan berantu. Pasal apa? Bodoh-bodoh ni ramai, bahaya, kau tahu tak? Ni ramai orang duk tanya aku, bang, cerita sikit bang, pasal apa pula tiba-tiba muncul pula puak-puak si Ali Perompak ni? Atas dasar permintaan, mai sini aku cerita. Tapi sebenarnya aku tak minat nak cerita pasal dia ni. Pasal dia ni punya cerita, aku dah benam lama dah cerita dia. Aku tak sangka pula dia ni masih timbul lagi. Mana dia masih ada dendam dengan aku tau. Pasal apa? Dah koyak teruk kes dia. Itulah, siapa suruh menipu? Aku kalau orang datang jumpa aku minta tolong, lepas tu kes-kes menipu, memang aku bantai balik. Aku cakap kau, jangan main-main. So jangan ingat mudah jumpa jebat minta tolong apa semua. Aku dah pergi jumpa Perdana Menteri lah, pergi jumpa Ketua Hakim Negara lah, apa semua. Angkat banner lah kat Parlimen apa semua, semata-mata nak tolong kau. Rupanya aku kena bodoh dengan cerita tipu kau. Memang kau kena bantai balik dengan aku, confirm. Jadi kes si Ali Perompak ni lebih kurang macam tu lah. Kes Ali Banduan Perompak ni, faham tak? Dia mana berani saman aku? Dia nak saman pasal apa? Kalau dia nak saman daripada dulu, dia dah saman dah. Kau tahu pasal apa dia tak boleh saman? Pasal dia banyak buat fitnah kat aku. Jadi kalau dia saman aku, nanti aku punya saman pergi kat belakang dia balik. Kalau dia macam mana? Alah. Si Banduan Perompak ni, aku nak cerita korang. Korang ni semua baru tengok cerita dia. Orang yang mula-mula lama-lama dengan dia dulu semasa awal-awal kes dia tu, mana ada dah dengan dia. Orang dah tak percaya dah cerita dia tu. Faham? Dia nak buat buku je. Jadi dia fitnah lah aku. Tomah aku. Cari jalan macam mana nak burukkan aku. Korang tengok dia buat satu statement, dia type, lepas tu dia kata tu rasmi. Rasmi kepala bapak dia macam tu. Dia buat sendiri, lepas tu dia cakap rasmi. Dia edit gambar aku, cerita pasal sniper lah apalah semua, lepas tu kira rasmi. Dia buat satu type, dia tulis situ captain, lepas tu dia kata tu rasmi. Semua benda tu dia buat. Lepas tu dia kata dia tuduh aku. Aku haram satu benda pun aku tak tahu dalam tu. Tapi dia suruh korang yang sebarkan.